Hai, selamat datang semua. Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya ekonomi Malaysia kita ni berfungsi? Okey, dalam beberapa minit ni, kita akan cuba pecahkan dan fahamkan komponen-komponen utamanya dengan cara yang paling senang dan cepat, khas untuk anda. Jadi, betul ke kita boleh faham gambaran besar ekonomi Malaysia ni dalam masa 5 minit je? Jawapannya, mestilah boleh. Kuncinya adalah dengan guna peta yang betul. Dan kita dah sediakan peta tu untuk anda. Inilah dia panduan kita. Peta Minda ni sebenarnya memecahkan ekonomi Malaysia kepada 4 bahagian utama yang sangat mudah. Kita akan jelajah setiap cabang ni satu persatu dan dari situ kita akan dapat satu gambaran yang lengkap. Jom kita mulakan. Okey, first thing first, kita kena faham benda paling asas, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Cuba bayangkan, ekonomi ni macam ada 3 pasukan utama atau kita panggil sektor, di mana setiap satunya ada tugas dan peranan yang berbeza. Pasukan pertama ialah sektor primer. Ini, senang cerita, adalah titik permulaan. Di sinilah kita ambil sumber terus dari bumi, macam pertanian, perlombongan, perikanan. Ia adalah tapak asas kepada semua aktiviti ekonomi yang lain. Lepas tu, kita ada sektor secondary. Sektor ni pula, dia ambil hasil daripada sektor primer tadi dan dia tukarkan jadi sesuatu yang baru. Cuba bayangkan kilang-kilang dan tapak pembinaan. Di sinilah bahan mentah tadi diproses dan nilai ditambah. Dan yang terakhir, sektor tertier. Yang ni pula bukan pasal barang fizikal, tapi lebih kepada perkhidmatan atau servis. Contohnya macam pelancongan, perbankan, pendidikan, semua ni jatuh bawah sektor perkhidmatan yang menyokong 2 sektor tadi dan juga memudahkan kehidupan harian kita. Alright, kita dah faham teori pasal 3 sektor tu kan? Sekarang, jom kita tengok macam mana rupa benda ni dalam dunia sebenar, dekat Malaysia. Nah, dekat sini kita boleh nampak kaitan dia dengan sangat jelas. Pertanian itu contoh klasik sektor primer. Perindustrian pula semestinya sektor sekunder. Dan pelancongan yang sangatlah penting untuk Malaysia adalah contoh terbaik untuk sektor tertier. Ketiga-tiga ni wujud serentak dan saling bantu-membantu untuk kuatkan ekonomi negara kita. Jadi, kenapa aktiviti-aktiviti ni berlaku di tempat-tempat tertentu dan bukan di tempat lain? Jom kita tengok cabang kat bahagian bawah kiri peta minda kita tu untuk faham apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi semua ni. Secara kasarnya, faktor-faktor ni kita boleh bahagikan kepada 2 kategori besar. Di sebelah kiri, kita ada faktor fizikal. Ini semua adalah anugerah alam semula jadi. Dan di sebelah kanan, kita ada faktor manusia. Yang ni pula merujuk kepada peranan kita sendiri dalam membentuk ekonomi. Untuk faktor fizikal, bayangkan je pasal alam semula jadi, bentuk muka bumi macam tanah pamah memang sesuai sangat untuk pertanian kan? Begitu juga dengan iklim, jenis tanah dan sama ada bahan mentah senang nak dapat atau tidak. Semua ni main peranan penting dalam menentukan aktiviti ekonomi apa yang boleh kita jalankan. Dari sudut manusia pula, faktor dia lagi kompleks. Dasar kerajaan yang baik dan infrastruktur moden macam lebuh raya, semua ni akan wujudkan persekitaran yang sangat kondusif. Campur pula dengan teknologi, modal untuk pelaburan dan tenaga kerja yang mahir. Semua inilah yang jadi enjin untuk pacu pertumbuhan ekonomi negara kita. Akhir sekali, kita sampai ke cabang yang paling mustahab. So what? Apa untungnya semua ni? Kenapa semua ni penting sangat untuk kita sebagai rakyat Malaysia? Faedahnya sangat besar. Ekonomi yang kukuh secara langsung akan tingkatkan taraf hidup kita semua dan wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Pada masa yang sama, ia akan pacu kemajuan negara melalui pemindahan teknologi, pembinaan infrastruktur yang lebih baik dan juga mengurangkan kebergantungan kita pada barangan import. Jadi, nampak tak perkaitannya? Keempat-empat bidang ni, jenis aktiviti, contohnya faktor yang mempengaruhinya dan kenapa ia penting, semuanya saling berkait. Bila kita tengok balik peta minda ni secara menyeluruh, barulah kita dapat satu gambaran yang lengkap tentang macam mana sebenarnya jentera ekonomi Malaysia ni berfungsi. Sebagai penutup, cuba kita renungkan sejenak. Daripada semua faedah ekonomi yang kita bincangkan tadi, yang mana satukah yang paling anda rasai impaknya dalam kehidupan harian anda sendiri? Adakah peluang pekerjaan, infrastruktur yang makin canggih, atau mungkin sesuatu yang lain? Cuba fikirkan.